Jadi dengan pengalaman 5 tahun bersama Forever ni, Kak Nana dapatlah sedikit ilmu tentang produk-produk Forever, dan Kak Nana nak berkongsilah tentang bagaimana produk ini boleh membantu ramai daripada kita yang ada masalah-masalah berkaitan dengan kesihatan. Okey, sebelum kita mula, ada disclaimer dekat situ. Okey, untuk makluman semua, kita kena faham bahawa produk Forever ni bukanlah bertujuan untuk mendiagnose, merawat, menyembuh atau mencegah sebarang penyakit. Okey, nasihat doktor perlu dirujuk bagi sebarang masalah kesihatan. So, apa dia produk Forever ni kalau dia bukan untuk mencegah, merawat dan sebagainya tu. Okey, sebenarnya produk Forever ni adalah pelengkap nutrisi. Itu yang kita panggil suplemen, pemakanan tambahan untuk melengkapkan nutrisi bagi membantu tubuh kita berfungsi secara optimum. Alright, faham ya? Faham? Produk Forever Living bukan ubat. Dia hanyalah suplemen, pemakanan tambahan atau pelengkap nutrisi untuk membantu kita dapat mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat. Okay. So matlamat kita mengadakan produk berkaitan dengan topik hari ini iaitu cegah influenza. Tujuannya adalah untuk memberi kefahaman kepada semua FBO atau sesiapa saja yang join training kita malam ni tentang apa itu influenza. Okey, kita kena faham apa itu influenza dan kenapa atau bagaimana ia boleh menular sangat sangat cepat hari ni. Okey, yang tu yang pertama. Yang kedua, kita nak beri kefahaman juga kenapa sistem imun penting untuk mencegah jangkitan influenza ni. Okey, kenapa ni? Yang ketiga, bagaimana kombinasi produk-produk Forever ni boleh bantu untuk pertahankan badan melawan jangkitan virus ni. Melawan virus, okey? Melawan virus secara semula jadi. Okey? So yang keempat, kita juga nak beri kefahaman supaya dengan ilmu-ilmu yang kita kongsikan hari ini, FBO boleh sampaikan maklumat ini dengan lebih tepat kepada prospek dan juga pelanggan. Okey, apa yang Kak Nana nak ceritakan hari ini, apa itu influenza, kita nak kenal apa bezanya demam atau sesama biasa dengan influenza dengan COVID. Sebab untuk pengetahuan semua, ketiga-tiga penyakit ni dia adalah macam adik-beradik. Okey, sebab simptomnya sama, cara nak mencegahnya sama, cuma dia level sakitnya tu berbeza sedikit. Dia ibarat macam sama tapi tak serupa. Okey, tapi dia satu rumpun. Alright. Kemudian kita nak tahulah apa simptom dan gejala supaya kita boleh cepat bertindak. Sekiranya ada tanda-tanda tu, cepatlah pergi berjumpa doktor ataupun berikhtiar untuk mencari produk-produk untuk merawat. Okey. Yang seterusnya, siapakah golongan yang berisiko untuk mendapat penyakit ini? Okey. Yang seterusnya, apakah komplikasi jika tidak dirawat? Ya, apa dia boleh menyebabkan? Okey. Kemudian langkah pencegahan lah. Macam mana kita nak memastikan kita ini tidak dijangkiti oleh virus influenza ni. Kemudian Alhamdulillah kita beruntung hari ini ada Cik Husna sudi berkongsi testimoni daripada FBO-nya, tapi testimoni tu lebih kepada testimoni COVID. Walau bagaimanapun tak mengapa sebab dia dia punya kategori penyakit tu dia dalam kumpulan yang sama. Okey, sebab cara nak mencegah, cara nak mengenal tanda-tanda gejala dia pun sama lebih kurang. Alright. Selepas itu, kita akan berikan solusi lah apakah produk-produk yang kita cadangkan untuk tujuan meningkatkan sistem imunisasi itu tadi. Alright. Dan of course lah kita sebagai usahawan dalam bidang wellness ni tak larilah daripada nak kira keuntungan. Alright. Di samping kita berkongsi-kongsi manfaat produk-produk kita ni nak membantu orang lebih sihat, kita juga boleh sihatkan poket. Kan? Alright, selepas tu, okay, so Kak Nana mulakan
mulakan perkongsian lah ya. Mulakan perkongsian tentang topik kita hari ini. Okey, mengapa ya Kak Nana terpanggil untuk berkongsi mengenai topik ni hari ini? Sebab minggu lepas Kak Nana terbaca satu berita tentang kes kematian seorang kanak-kanak yang dipercayai berpunca daripada virus influenza ni. Dan Ahad lepas ada satu kes terbaru yang melibatkan seorang dewasa. Dia collapse, dia adalah orang yang sihat, tak ada sebarang komplikasi kesihatan, dia sihat tapi dia collapse di rumahnya dan bila didiagnose oleh doktor diagnose oleh doktor 2-3 hari selepas itu didapati ada jangkitan influenza yang telah membuat keradangan paru-paru yang telah meragut nyawanya dengan izin Allah tu kan. Allah belaka yang memanggil pun Allah, tetapi adalah sebab-sebabnya. So jangkitan influenza yang telah merosakkan paru-parunya menyebabkan dia telah pulang ke rahmatullah. Okey. Kalau nampak tu kan, kat mana banyak, kat negeri mana yang banyak menular sekarang. Inilah siapa-siapa FBO yang berada di negeri-negeri ni, anda sangat beruntung. Inilah peluang terbaik untuk anda berkongsi tentang manfaat produk-produk kita untuk membantu mereka semua ini bebas daripada jangkitan virus influenza. Okey, di mana tu? Di KL, di Selangor. Di Selangor, KL, Putrajaya, kes paling tinggi, kemudian di Penang, Johor dan Kedah. Okey. Selepas tu di mana lagi kes yang tinggi ni influenza? Of course lah di sekolah, sebab di sekolah kan dia berkumpul ramai-ramai kan. So kita nak tahulah macam mana apa itu influenza ni sehingga dia boleh merebak dengan begitu cepat dan telah merebak dengan begitu cepat sekarang ni kan. Okey, influenza ni adalah satu virus yang menyerang salur pernafasan. Okey, influenza adalah virus yang menyerang salur pernafasan. Okey, dia Kak Nana bagi tahu tadi masalah virus yang menyerang salur pernafasan ni boleh menyebabkan demam atau sesama biasa, boleh menyebabkan influenza, boleh menyebabkan COVID. Okey, sebab dia berpunca daripada virus yang menyerang organ yang sama. Okey, punca yang menyebabkan demam biasa atau sesama biasa ini berpunca daripada virus yang dipanggil rhinovirus. Okey, so dia punya keadaan dia tu dia lebih mild. Okey, dia lebih mild. Simptom dia sama. Nanti Kak Nana pergi lebih detail untuk simptom dia. Simptom dia sama tapi dia mild. Okey, manakala flu atau influenza, ramai orang selalu confuse. Dia kata I kena flu ni. Sebenarnya flu itu adalah influenza. Kalau dia demam biasa yang tak ada tanda-tanda seperti influenza, dia tak ada demam yang kurang daripada 38 darjah Celsius. Itu demam biasa. Sekiranya demam dia lebih daripada 38 darjah Celsius, ia adalah influenza ataupun COVID. Okey. So influenza ni dia berpunca daripada virus influenza A dan influenza B. Okey, seterusnya kita ada COVID yang berpunca daripada virus SARS-C2 sejenis coronavirus yang terbaru. Okey. So beza yang paling ketara antara ketiga-tiganya, macam Kak Nana kata tadi, demam biasa ni dia demam dia kurang daripada 38 darjah Celsius tu dan yang demam influenza ni demam secara mendadak. Demam biasa dia perlahan-lahan. Demam influenza dia mendadak, tiba-tiba je demam dan tiba-tiba high temperature. Tetapi COVID ni yang membezakan dengan influenza dan demam demam biasa tu ialah dia macam Liza kata tadi, tak ada, dia tasteless, dia tak ada deria rasa, deria bau. Okey, kalau sampai you tak ada deria rasa dan deria bau itu adalah COVID. Okey, so untuk masa sekarang belum ada COVID. Okey, dia memang influenza. Okey, influenza ni disebarkan melalui kita panggil droplets, melalui air liur, orang bersin, orang bercakap, orang batuk. Okey, sama juga dengan COVID. Okey, untuk demam biasa dia tak ada sangat itu. Okey, the influenza dia boleh berjangkit kepada kanak-kanak dan juga orang dewasa. Tapi COVID dia lebih kepada orang dewasa. Kemudian kematian ini menurut dari info yang Kak Nana dapat daripada Kementerian Kesihatan. Okey, kematian influenza ni 5%.
Kalau kematian untuk COVID 3 to 4%. Maknanya influenza ni lebih berbahaya sebenarnya, okey, kalau tak dirawat lah. Okey, sebab influenza ni, virus influenza ni dia menyerang, macam Liza kata tadi, menyerang sendi, otot, kepala, apa lagi, badan, keseluruhan badan, rasa letih, lesu yang sangat teruk, ya, sangat teruk. Kemudian hidung berair dan hingus, sakit tekak yang sangat teruk. Sekiranya simptom dan gejala ni tak dirawat, dia boleh meragut nyawa, okey, dan dia boleh memberi komplikasi paru-paru yang sangat teruk kepada golongan yang berisiko lah. Siapakah golongan yang berisiko ni? Okey, siapakah mereka yang mudah dijangkiti virus influenza ni? Yang pertama ialah kanak-kanak dan bayi, yang kedua adalah warga emas, yang ketiga adalah ibu mengandung, yang keempat adalah orang-orang yang mempunyai tahap immunity atau sistem imun badan dia rendah, seperti autoimun dan sebagainya lah. Okay? So orang-orang ini lah yang jika tidak dicegah, dirawat, boleh menyebabkan, virus influenza ni boleh meragut nyawa. Jika tak dirawat, dia boleh menyebabkan radang paru-paru, pneumonia, masalah pernafasan yang serius, tak boleh bernafas lah, lemah jantung sementara. Kemudian jangkitan bakteria lain menyerang. Jangkitan sekunder, bakteria lain menyerang. Okey, bakteria lain boleh menyerang tu yang sebab sistem imun badan dia lemah, tak boleh nak melawan bakteria yang lain-lain lagi. Okey, badan lemah dan lambat pulih 1 hingga 2 minggu kadang untuk proses merawat dia tu, nak memulihkan dia tu. Alright, kalau demam biasa 1 hingga 3 hari dah okey. COVID lebih lagi lah. Okey, sebab tu penting kita bila kita tengok di sini sebenarnya virus influenza ni dia telah boleh menyerang sistem imun badan seseorang. Jadi siapa yang tak ada sistem tahap pertahanan badan dia tu rendah, maka dia cepatlah dijangkiti oleh virus influenza ni. Alright, untuk mencegah apa kita nak buat, of course lah, yang pertama kena jaga kebersihan lah. Kebersihan tangan lah, nak kena selalu cuci pakai sabun, lepas tu pakai pelitup muka lah, especially bila kita berada di tempat awam, sebab kita tahu kan virus ini dia tersebar melalui droplets di udara kan. Jadi kena pakai pelitup, kurangkan berada di dalam perhimpunan yang besar-besaran lah, yang ramai orang. Okey, ini terutamanya kepada orang-orang yang berisiko tinggi tadi itulah, yang macam slide sebelum ni tu. Alright, okey, jadi kesimpulannya untuk mencegah virus influenza ni, sistem pertahanan badan lah yang kena diutamakan. Okey, sebab sistem pertahanan badan ni, ya, sistem imun ni dia berfungsi macam askar. Okey, kalau dia kuat, maka dia boleh senang-senang je nak lawan virus tadi. Okey, tapi bayangkan jika sistem imun kita rendah, maka senanglah kita mendapat komplikasi daripada jangkitan virus influenza. Alright, kita nak jemput Cik Husna. Terima kasih Husna sudi berkongsi tentang satu testimoni, walaupun bukan influenza, tetapi macam Kak Nana kata tadi, 3 penyakit ni dia adalah adik-beradik. So cara cegah, cara produk yang dicadangkan pun adalah lebih kurang memang sama. Okey, memang sama. Tu jemput Una untuk berkongsi testimoni. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua. Okey, hari ni nak share tentang COVID lah, bekas pesakit COVID, tapi bukan saya, Alhamdulillah. Iaitu yang gambar kat tengah tu, gambar sepupu saya, beliau kena COVID stage 3. Masa tu simptom-simptom dia kena, masa tu kena dia kontak rapat lah dengan dia punya adik ipar, salah seorang frontliner jugalah dekat hospital. So dia terkena. And then pada awalnya tu memang tak ada apa-apa lah bila dah swab yang pertama. Tapi bila beberapa hari kemudian, hari yang ketiga macam tu, dia dah mula rasa demam tau. Dia dah start demam, lepas tu dia dah rasa serang sejuk. Lepas tu dah expect macam positif lah kan. So masa tu saya suggest terus amalkan ni lah. Masa tahun 2021 tu Pomestin ada lagi. So dia amalkan Pomestin dan B-Propolis. Dia memang tak pernah makan B-Propolis.
So saya suggest lah makan yang tu, sebab yang tu yang paling yang so far bagi saya memang paling baik, elok lah untuk orang yang nak demam, nak sesama kan. Kita protect dulu kita punya body. So dia amalkan tu, walaupun mula-mula dia cakap rasa macam kapet basah. Tak sedap kan. Tapi memang benda tu lah yang elok, yang tak sedap tu lah yang tak elok, yang elok. So dia amalkan tu, alhamdulillah sebelum dia amalkan tu, masa ni dia dah start, dia rasa dia dah kurang. Lepas tu dah tak ada selera makan, dah start sesama. Tapi alhamdulillah lah, memang saya terus suruh dia amalkan sebelum dia kena kuarantin dekat MyApes. Sebelum dia kena tu, dia dah amalkan, dia dah makan banyak lah. Memang sentiasa mengunyah bipolis tu. So alhamdulillah, lepas dia dah amalkan tu, simptom tu dah kurang lah, demam tu dah kurang. Tapi still dia kena pergi bila dah CAC umumkan dia kena pergi MyApes juga untuk kuarantin. So dia terpaksa pergilah. Sebab masa tu dia masih ada simptom-simptom lagi kan yang kurang lah. Tapi still kena tahan juga. And then bila kat sana, dia punya tu dah kurang lah, sesama demam tu dah kurang, cuma efek dekat dia punya BP, blood pressure dia tinggi sampai 155, bawah dia tu 105. So memang dia kena tahan. So dia masuk dalam 6 hari memang dia duk mengunyah je lah bipolis tu. Dia pomestin dengan bipolis lah. Lepas tu dalam 6 hari alhamdulillah semua simptom tu dah kurang, dah baik, and then dia dapat keluar lah, alhamdulillah. Itu sharing sepupu saya lah. Lepas tu kalau yang dekat yang dalam screen slide ni, dia amalkan aloe vera gel dengan bipolis. Yang tu memang untuk kuatkan kita punya imunisasi. So untuk untuk sokong kita punya sistem imun. Lepas tu dia dalam proses untuk penyembuhan kita punya ni lah, jangkitan kuman tu, jangkitan COVID. So apa lagi? Itu je lah perkongsian daripada saya bila kita kena influenza ataupun COVID. So yang ni produk-produk ni akan kuatkan kita punya imunisasi lah dan renew kita punya sel yang rosak tu. Okay, nampak tu betapa powernya bipropolis. Bipropolis tu lah yang ramai orang tak suka, tapi Masya Allah rupa-rupanya dia macam polis. Okay, dia adalah antibiotik semula jadi. Okay, macam Kak Nana sendiri walaupun tak makan hari-hari bipropolis tu, tapi wajib ada dekat rumah, because bila rasa badan baru-baru je rasa nak demam, memang terus makan 2 biji. Kerana makan banyak, 2 biji pagi, 2 biji malam. InsyaAllah besoknya memang okey, tak melarat, tak adalah, tak jadi demam tu. Okey, dengan izin Allah. Suplemen kita ni dia dah merangkumi merangkumi keperluan triangle health kita tu. Okey, apa dia triangle health tu? Keperluan badan kita untuk melakukan detox, meningkatkan nutrisi, keperluan nutrisi, to fill the gap, nutrisi-nutrisi yang terkurang daripada gaya pemakanan kita seharian. Okey, dan yang ketiga ialah untuk membantu tingkatkan sistem imunisasi kita. Okey, so produk Forever ni dia dah lengkap untuk ketiga-tiga keperluan ni tadi. Okey, so produk yang kita cadangkan pula untuk set influenza ni merangkumi 3 triangle tu. 3 keperluan tu, triangle tu. Inilah produk yang sangat power untuk bantu tingkatkan sistem immunity badan kita. Okay, imunisasi badan kita. Okay, of course the first one is dalam set ni kita ada 1 AVG, 1 absorbency, 1 B-honey dan 1 B-propolis. Apakah kelebihan produk-produk ni? Yang 4 produk ni untuk bantu dalam kita mencegah influenza ni. Okey, kerana keempat-empat produk ini kelebihannya adalah untuk the first one to promote immunity support. Dia promote immunity support, terutamanya daripada bipropolis. Walau bagaimanapun B-honey pun ada immunity support, AVG pun ada dan absorbency pun ada. Okey, gabungan yang sangat mantap untuk menjadikan askar badan kita ni lebih kuat lagi. Alright, dia sangat cantik. Okey, yang pertama sebab dia ada aloe vera. So apa fungsi? Okey, bila kita belajar tentang produk ni, kita kena jelas 3 perkara ni. Okey, satu, kita kena tahu apa fungsi aloe vera ni. Of course lah kita kena tahu apa kelebihan dia, apa
fakta nutrisi. Okay, yang first one kita kena tahu apa fungsi aloe vera. Yang kedua kita kena tahu apa fakta nutrisi yang menyebabkan dia sesuai untuk kita masukkan dalam set ini. Dan yang ketiga kita kena tahulah bagaimana fungsi dia, fakta nutrisi tadi berkait dengan solusi untuk mencegah virus influenza ni tadi. Alright? Okay, so macam aloe vera ni dia ada kandungannya sangat hebat. Allah jadikan dalamnya ada 200 nutrien. 200 nutrien lah yang terdiri daripada multivitamins, multiminerals, enzim dan asid amino. Okay. Dan fungsi dia, okay, fungsi dia adalah untuk menyokong kesihatan usus dan sistem imun. Menyokong kesihatan usus tu lebih kepada membantu penyerapan nutrisi yang lebih efektif dan yang lebih baik, okey, sebab 70 hingga 80% sistem imun kita adalah berpunca atau berada di usus. Okey, faham? Faham tak kenapa sistem imun kita 70 to 80% adalah di bahagian usus? Sebab daripada usus ni dia menerima nutrisi yang kita makan. Okey, dia bermula daripada usus. So daripada usus tu akan dihantar kepada hati dan organ ke seluruh badan lah. Organ-organ lain seluruh badan. Alright. So sebab tu bagusnya dalam set influencer ni untuk memastikan usus kita sihat, usus kita bersih supaya dapat penyerapan yang terbaik untuk menghantar nutrien yang kita ambil daripada bee propolis, daripada bee honey dan daripada absorbency untuk dihantar ke seluruh badan. Alright. Next one is absorbency. Masya Allah. Absorbency ni you all siapa yang tak suka atau tak pernah ambil, tolong nak ambil. Okay, nak ceritanya semua empat produk yang ada dalam set influenza ni semuanya pelbagai fungsi, boleh membantu untuk menyelesaikan banyak masalah kesihatan, bukan sahaja untuk influenza. So tak rugi tau ambil set ni sebab dia boleh membantu menyelesaikan masalah-masalah lain yang kita tak perasan kadang. Contoh, ada resdung. Contoh siapa-siapa yang ada resdung, selain daripada kita ambil ni untuk bantu cegah influenza, dia sangat bagus untuk resdung. Kadang-kadang ada testimoni seorang customer baru, dia resdung yang sangat teruk, dia amal absorbency ni tak sampai seminggu, baru beberapa hari. Dia cakap dia bangun pagi dah tak bersin-bersin. Okay, so see macam mana bagusnya produk yang kita masukkan dalam set influenza ni, sebab kita tahu influenza ni adalah masalah yang berkaitan dengan sistem pernafasan. Jadi di samping boleh membantu untuk mencegah untuk influenza tadi, apa-apa masalah yang berkaitan dengan sistem pernafasan pun boleh sembuh insya-Allah. Alright. So apa yang special absorbency kita berbanding dengan yang lain-lain di pasaran, sebab kita ada oat brand tu. Oat brand ni fungsi dia untuk mengikat vitamin C ni lebih lama dalam badan kita, sebab kita tahu absorbency ni dia serap dalam air tu cepat. Ya, sebab tu absorbency kita ni dia 60 mg je kalau tak silap kan. 60 mg berbanding kalau you pergi tengok di farmasi beratus-ratus, 800, 600, 500 kan. Okey, sebab apa? Dia tak ada oat tu untuk memegang dia duduk lama dalam badan. Kan? Sebab dia ambil masa dalam 2 ke 4 jam untuk diproses. Ini kan oat ni. So ni absorbency ni. So selain dia ada kelebihan lain lagi, di antaranya collagen. Dia boleh membantu membina collagen. So warga emas, tolonglah jangan tinggal absorbency ni. Selain daripada nak cakap influenza ni tadi, dia juga bagus untuk sendi. Dia bagus untuk sendi. So siapa yang ada masalah sakit lutut baik ambil. Orang yang ada untuk Gen Z yang ada masalah jerawat pun sangat bagus, dan banyak lagi lah kegunaannya. So rugi sangat-sangat siapa yang tak suka absorbency ni. Okay. Alright, tadi Kak Nana kata dia berbeza tu sebab dalam dia ada madu juga ya. Dia ada madu dan dia ada ekstrak papaya. Okay. The next one, bee honey. Okay, bee honey pun sangat bagus, bukan saja untuk influenza. Siapa yang ada masalah berkaitan dengan gastric GERD, tolonglah ambil produk ni. Jangan tinggal produk ni. Kak Nana 30 tahun tahu ada masalah gastric yang kronik, tapi minum Kak Nana buat koktail, campurkan bee honey ni dengan EVG. Masya Allah, selepas 2 tahun Kak Nana sembuh daripada gastric sehingga hari ni. So selain itulah kehebatan dia sebab dia
anti radang juga Bihani ni. So Bihani kita berbeza daripada Bihani yang lain di pasaran sebab Bihani kita adalah madu gurun. Level madu gurun setanding dengan madu Yaman. Madu Yaman masa Kak Nana buka booth hari tu, dia kata setengah daripada kita harga dia dekat RM200. Sekejap lagi you tengok berapa harga madu kita. So rugilah kalau kita tak membeli madu daripada Forever ni kan. Okay? Ramai yang tak suka tapi dialah fungsi utama dia untuk menguatkan sistem imun dan melawan jangkitan. Dia antibakteria, antivirus, anti radang dan segalanya lah. So dia pelbagai fungsi juga ya. Macam contoh mak Kak Nana, dia ada darah tinggi, ambil Bipropolis boleh bantu untuk turunkan darah tinggi dia tu. Alright, bacaan darah tinggi. Alright. Okay, Bipropolis ni juga sangat bagus untuk orang yang ada masalah berkaitan dengan skin, contoh psoriasis, eczema. Okay, cepat je sembuh. Alright, so fakta fungsi utama dia ialah tadi Kak Nana menguatkan sistem imun dan melawan jangkitan. Okay, fakta nutrisi dia, ia kaya dengan flavonoid, vitamin B kompleks, zinc dan antioksidan kuat. So kaitan dia dengan influenza, ia bertindak sebagai antibiotik dan antiviral semula jadi. Antiviral semula jadi untuk bantu tubuh lawan bakteria dan virus penyebab sesama dan demam. Alright, tak payahlah nak pergi ambil apa dekat hospital tu, antibiotik yang kat hospital tu. Masya Allah, yang ini dia multi function. Okay, bukan multi function, dia boleh bantu untuk menyelesaikan banyak masalah kesihatan juga. Okay, selain daripada influenza. Apa-apa penyakit yang berkaitan dengan sistem imun, insya-Allah terbaik. Bertindak sebagai kemudian dia menyokong penghasilan antibodi dan sel imun, mengurangkan keradangan pada saluran pernafasan. Dia mengurangkan keradangan saluran pernafasan. So propolis ni ialah perisai semula jadi lebah dalam tubuh manusia. Ia bantu bertahan badan berfungsi lebih cekap. Okey, ini yang disyorkan. AVG boleh ambil 60 ml 2 kali sehari before meal. Okay, AVG ni kalau siapa-siapa yang ada masalah berkaitan dengan angin, GERD, gastrik, usus, Kak Nana syorkan ambil selepas makan. Tetapi kalau tak ada masalah tu boleh sebelum makan, itu adalah lebih terbaik. Okay, sebab dia akan protect sebelum kita masuk makanan tu. Dia ada lapisan yang protect usus tu. Lepas tu kalau Kak Nana, okay, ini sebenarnya yang dicadangkan dekat sini adalah untuk orang yang sakitnya tak kronik. Okay, based on my experience, bila I berada dalam keadaan sakit yang kronik sikit, I akan naikkan dos tu. Okay, Kak Nana akan naikkan dos. Okay, contoh kalau AVG tu Kak Nana akan minum segelas pagi, segelas petang atau sebelum tidur tu malam. Alright, okay, kemudian Bihani ni kalau orang tak suka rasa AVG, dia boleh mixkan Bihani ke dalam AVG. So memadailah 1 hingga 2 sudu selepas makan. Alright. Kemudian absorbensi boleh ambil 1 hingga 3 tablet. So dalam keadaan yang tengah sakit kronik, you boleh makan every 4 hours 1 biji. So 1 hari boleh makan maksimum 6 biji. Tapi tak bolehlah hari-hari. Mungkin sewaktu kita sakit je. Mungkin dalam seminggu atau 2 minggu tu je. Alright. Kemudian kena amalkan untuk pencegahan atau yang sekadar nak sihat biasa tu, amalkan as advised or recommended pada botol tu. Alright. Kemudian Bipropolis boleh ambil 1 hingga 2 tablet. Again, kalau you tahap sakit itu kronik sikit, bolehlah ambil 2 biji pagi, 2 biji malam. Alright. So itu adalah pengalaman yang Kak Nana dapat daripada product advisor yang sebelum ni. Alright, kelas-kelas berkaitan dengan produk yang Kak Nana pernah attend sebelum ni. Alright, okay. Ni part yang best untuk usahawan. Okay. Okay. Jom kita macam mana kita buat kira-kira sikit. Okay, kenapa kena grab? Kenapa kita bagi topik ni hari ni? Sebab you all tengok waktu ini kes influenza ni menular ke seluruh Malaysia dan kes ini semakin menaik. Jadi ramai orang memerlukan produk ini. Tugas kita ialah sharekan tentang kelebihan produk-produk ini dan diharap dengannya boleh bantu untuk gemukkan poket kita juga. Okay, so kiraan untung. Okay, untuk makluman juga, produk Forever ni orang kata mahal. Sebenarnya kalau nak banding dengan produk-produk lain,
dia jauh lebih, dia berbaloi lah dengan kualitinya. Okay, dia bukan mahal tapi dia berbaloi dengan kualitinya. Alright, cuba bayangkan aloe vera gel kita banding dengan ada satu company lain, dia adalah jus, kita adalah parti, dia adalah setengah daripada botol kita tapi dijual dengan harga 200 lebih, 278. Sedangkan yang kita, okay, retail price aloe vera retail price ya 1 liter adalah baru RM116.79. Okay, sebab tu bila orang dia dah jadi product lover, memang kena sign up sebagai ahli. Kena sign up ahli bukan PC, ahli 30%, ahli AS. Okay, baru berbaloi. Okay, itulah Kak Dana dulu macam mana terjebaknya mendaftar ahli dan terus grab package untuk 30% tu. Okay, sebab Kak Dana tahu Kak Dana akan menggunakan produk-produk ni berterusan. Okay, sebab dia memang terbukti dah bagi result yang best untuk kita sihat. Jadi total keseluruhan produk ni retail price-nya adalah 464. Okey, tapi okey kalau AS ada 30% off, you akan dapat keuntungan 139.22 sen. 20 sen, RM139. Keuntungan you, keuntungan. Keuntungan 139. Tengok ke bawah lagi atau ke atas lagi. Ke atas lagi. Supervisor dapat diskaun 38%. Dapat keuntungan 176 dekat RM200 jual. Ni jual satu set ni dapat dekat RM200 keuntungan. Okey, naik lagi ke atas. Assistant manager 43%. 199. Dan yang paling best, dan inilah yang desire ni, bila tengok 48%, dia seolah-olah membuat Kak Nana tak berhenti-henti untuk fight untuk dapatkan juga ni 48% ni, sebab tengok tu keuntungan jual satu set ni berapa? 222. Okey, bestnya Forever ni ialah sebab bila downline ataupun downline lah FBO kita yang dah jadi ahli dengan kita tu, dia membeli Forever akan bayar bonus kita pada harga retail. Downline kita membeli, downline kita tu katakan dia AS je, dia dapat 30% je, tetapi Forever bayar bonus kat kita pada harga retail. Macam mula-mula dulu Kak Nana macam excited nak buat Forever ni, sebab bila dia kata bayar pada harga retail, tak ada ya company lain yang bayar bonus kita pada harga retail. Okay, special Forever. So cuba kira kita ada 15 hari lagi lebih kurang kan nak habis bulan. Okay, bulan depan sehingga hujung tahun, selagi mana virus influenza ni masih menular, you all tolonglah all out introducekan set ni kepada orang-orang ni, orang ramai. Okay, orang ramai, sebab bukan sahaja dia untuk influenza, tetapi untuk penyakit yang lain-lain, untuk tingkatkan sistem imun lah. Tingkatkan sistem imun. So cuba bayangkan kita ada 15 hari lagi, katakan setiap hari kita dapat close satu set. Contohlah bulan ni nak tunggu sampai habis bulan, dapatlah jual 10 set. Cuba kira, Liza manager, cuba Liza kira keuntungan yang Liza dapat untuk 10 set untuk bulan ni. Tak ke tu 2,000? 2,000 ni banyak you all untuk suri rumah macam Kak Nana. Untuk suri rumah macam Kak Nana kan. Alah, hai tengok 2,000 tu Masya Allah banyak kan. Banyak masalah kehidupan harian kita ini yang boleh diselesaikan dengan 2,000 tu. Okay. So, itu baru set ni. Belum lagi kita introduce produk-produk sampingan yang lain yang juga berkaitan dengan influenza. Contohnya apa? Kan kita kena jaga tangan, jaga kebersihan. So, liquid soap pun boleh introduce. Okay. Selain daripada tu, ni ubat gigi lah. Ubat gigi. Sebab ni kan virus dalam mulut kan. So ubat gigi boleh introduce untuk sampingan bagi orang-orang yang ada duit lebih. Ada duit lebih boleh introduce. Alright. So menarik ke tak menarik keuntungan buat bisnes hanya dengan menjual set influenza ni? Menarik ke tak menarik? Ya, betul. Menarik kan? Menarik. So dalam ujian yang Allah bagi pada kita ni sebenarnya adalah peluang untuk orang yang pandai grab peluang. Dah nampak kan keuntungan kita besar dekat sini. Kak Nana minta maaf atas segala kekurangan, yang sesungguhnya yang kekurangan itu adalah kelemahan daripada diri Kak Nana, yang baik itu daripada Allah. Allah SWT. So dengan ini Kak Liza akhiri dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.